Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kalau kita lihat dialog ni, dari segi trend ni, kalau kita nak cerita dari segi trend, 4 hour dan 1 hour masih lagi uptrend ni. Masih lagi uptrend ni sebenarnya. Cuma M15 dah downtrend lah. Cuma kalau M15 downtrend, kita kemungkinan dia akan naik ni sebenarnya. Ya. Okey, dari situ dari segi momentum, 4 hour tak ada momentum dah. Cuma M15 ada momentum. M15 ada momentum M15 ada momentum. Mungkin ia bermula daripada M15 lah. Okey. Untuk Petronas Chemical pula. Petronas Chemical. Kalau kita tengok M15 saja yang masih ni, dia sama macam dialog juga. Sama macam dialog tadi. Tempen kecil saja yang tempen kecil saja yang bearish lah. Cuma pun sama juga. Sama dengan dialog ni. Momentum ada pada tempen kecil. Nanti kan kita cuba tengok untuk belah petang korang pula. Apa yang maksudnya semasa lepas tengah ligang lah ya. Tengok macam mana keadaan dia. Okey, itu saja untuk Petronas Chemical. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.